Hari ni akhirnya Harakah Delhi bersama seorang ulama PAH dari Jasin, Tuan Guru Zulkifli Ismail ni minta maaf pada Menteri Pendidikan Wabi Fadlina dalam mahkamah kerana memfitnah Fadlina. Sekolah bawah KPM tak boleh bertakbir, sekolah bawah KPM tak boleh baca Kunut Nazilah. 2023 punya cerita, hari ni terbukti benda tu hanyalah fitnah. Kan, cuma aku nak bagi tahu dengan korang, ini level-level yang minta maaf sebab fitnah ini adalah orang yang dipanggil ulama', orang yang dipanggil tok guru, alim ulama' ni dalam PAH, pakai jubah, pakai serban tiap-tiap hari, pun sanggup lagi letak diri mereka, diri dia, Lebay Jasin ini, bergelumang dengan perbuatan fitnah. Fitnah pada orang lain. Kerana apa? Kerana politik punya pasal. Kan, kalau Lebay Jasin, kita tahu Lebay Jasin ini adalah Ketua Dewan Ulama' PAH Negeri Melaka, timbalan Ketua Dewan Ulama' PAH Pusat. Level-level Dewan Ulama' pun sama buat fitnah pada orang lain. Ni walaun dekat bawah, walaun cabuk ni apa hang tak payah buat kira lah. Lagilah mereka ni suka fitnah orang. Sebab tok guru mereka ajar begitu. Tok guru mereka tunjuk contoh, oh fitnah itu halal. Kan, kau bayangkan dari hari pertama Lebay Jasin ni buat fitnah pada Fadlina Siddiq sampailah hari ni, berapa tahun yang berlalu ni, kau bagi tahu aku berapa ramai orang Melayu Islam yang percaya pada fitnah Lebay Jasin ni. Berapa ramai orang Melayu Islam yang duk maki hamun sumpah seganah Fadlina Siddiq atas apa benda yang Lebay Jasin ni punya fitnah, Lebay Jasin punya cerita ni. Kau bagi tahu aku berapa ramai. Dan kalau kau tanya aku personally, memang aku tak setuju Fadlina tak proceed saman. Terus terang aku cakap, sepatutnya Fadlina saman Lebay Jasin ni berasap sampai rapat, sampai kan, saman rapat. Sebab the damage has been done for years. Minta maaf ke apa ke tak jadi apa dah. Orang kita dah percaya dah. Memang cerita sekolah bawah KPM tak boleh bertakbir, tak boleh baca Kunut Nazilah ni dah tersebar bertahun dah. Penat kita belah kerajaan untuk bertahan dengan Fadlina dulu. Kita lawan walaun ni sebab memang terang-terang fitnah tu sangat-sangat jahat. Tuduh sekolah tak boleh baca Kunut Nazilah, tak boleh bertakbir ni, apa punya cerita ni? Tapi yang percaya tu ramai. Aku pun tak faham. Kan hari ni terbukti benda itu hanyalah fitnah, benda itu hanyalah tuduhan yang sangat jahat. Kan? Tuduhan itu pula keluar daripada mulut seorang yang digelar ulama', tok guru, alim, pakai jubah serban tiap-tiap hari, mempunyai kedudukan jawatan di dalam Dewan Ulama' Pusat, Ketua Dewan Ulama' PAH Negeri Melaka. Kan? Ahli parlimen tak payah cerita lah.